right now, our next location adalah Surau Nur Iman ataupun surau yang paling hampir dengan tip of Borneo. Okay? Surau ni betul-betul dekat tepi pantai and very dekat dengan tip of Borneo. Kalau kita straight lagi about 1 km macam tu, dia dah sampai dekat tip of Borneo. Kepala anjing tu, kita dekat hujung kepala anjing tu. Telinga. Kat telinga. Kita atas sekali. The tip of Borneo. Kita nak pergi titik paling hujung, kita memang kena jalan sampai hujung. Tengok dekat sebelah kiri kita, Laut Sulu. Tengok kat sebelah kanan kita adalah Laut Cina Selatan. So sekarang kita ada dekat signboard. Kita pemisah di antara Laut Sulu dan juga Laut Cina Selatan. Kita sekarang dekat tip of Borneo di Kudat. Okay, ala-ala kita dekat Kudat ni, saya nak cerita benda yang menarik tentang astronomi, fenomena astronomi yang akan berlaku. So sekarang kita menuju ke total lunar eclipse yang akan berlaku 3 Mac nanti. Okay, so what next? Yang next yang kita boleh tengok total lunar eclipse adalah waktu 31 Disember 2028. Okay, time tu waktu kata apa Happy New Year. Boleh lah, macam untuk tahun ni kita buka puasa dengan eclipse. Gerhana bulan penuh. So untuk next eclipse kita akan sambut New Year dengan total lunar eclipse, di mana pada 31 Disember tu di lunar eclipse akan bersambung sehingga 1 Januari. Untuk gerhana matahari pula agak-agak bila Vivi? Okay. So untuk next gerhana matahari, dia tak berlaku total fully dekat Malaysia. Okay, tapi yang funnya dekat Kudat, okay, ini satu titik dekat maximum line. That means kita boleh tengok total solar eclipse dengan waktu yang tinggi lah. Okay, time tu kita akan tengok berapa minit lah? 3 minit 55 saat, almost 4 minit. Okay, kira lama jugalah. And dia tak berlaku kat seluruh Malaysia. Mungkin Semenanjung part of it boleh tengok kata partial solar eclipse. Okay, so bila dia berlaku tak lama lagi. Okay, 20 April 2042. Okay, ada yang cantik. Okay, seterusnya selain daripada Kudat, untuk total lunar eclipse selain daripada Kudat yang akan nampak totality, di Kuching pun kita akan nampak, Miri pun insyaAllah akan nampak juga. Cumanya dekat Semenanjung kita tak nampak total lah, mungkin dalam 90% sahaja. Setup dari 2 bilik. Bilik nombor 3. Ni view untuk 2 Mac hari ni. Bulan dekat celahan awan tu dia terbit. Tadi masa dia mula-mula terbit, dekat belakang pokok tu ketinggian dia dalam 3 degree. Sekarang ni dah ke 5 atau 6 degree.